LHDN ni kan, dia suka-suka je nak denda kita. Kita ni meniaga dah susah payah kan cari duit nak bagi dekat dia pula. Ni guys, saya share dekat korang rahsia macam mana kalau LHDN cari kita pun dia takkan boleh buat apa-apa. Tapi macam biasa lah, jangan lupa save dulu video ni. Jom saya share. Nombor 1, bila declare cukai, jangan tipu untung. Kadang-kadang orang tipu ni bukan sebab apa, sebab dia takut kena cukai tinggi. Tapi cuba korang kira balik. Kadang-kadang tak banyak pun cukai nak kena bayar tu. Tak berbaloi untuk korang tipu dan juga kena denda pula nanti. Nombor 2, korang declare semua bisnes yang korang ada. Kalau ada 3 SSM, 3-3 lah korang declare. Jangan tinggal satu pun. Nombor 3, declare borang cukai tu kena ada laporan untung rugi dengan kunci kira-kira. Kalau korang tak mampu nak upah orang luar, alah belajarlah buat sendiri. Tak susah pun. Lagi-lagi bisnes yang baru nak mula ni. Nombor 4, nak show off korang punya kereta mewah, rumah-rumah banglo korang tu. Tak salah. Tapi declare cukai. Barulah tak risau macam Ali Syukri ni. Nombor 5 ni yang paling penting. Kalau korang dah lama buat bisnes, tak pernah declare cukai, tertengok pula video ni, ni kira hidayah lah untuk korang betulkan bisnes korang tu cepat-cepat. Selagi LHDN tu tak datang kat kita, selagi tu lah kita boleh declare borang cukai dan kurangkan kita punya denda tu. Korang yang tengok video saya sampai habis ni, korang rasa lega ke rasa susah? Kalau rasa susah tu, komen kat mana yang susah. Nanti saya akan bantu.